Dikenali sebagai tahun lompat, umum mengetahui 29 Februari hadir 4 tahun sekali dan tahun ini tarikh tersebut muncul esok menjadikan jumlah hari sepanjang tahun ini 366 hari. Di sebalik keunikan itu, tentunya ada pengalaman serta kenangan bagi golongan tertentu pada tarikh tersebut. Ikuti laporan wartawan Mazliha Hamzah. Umum tahu bumi mengelilingi matahari 365 hari setahun, namun ia bukan benar-benar tepat dengan angka tersebut. Kerana itulah muncul 29 Februari sebagai tahun lompat. Berkongsi tentang kemunculan tarikh itu, pengasas Falak Online, Syahrin Ahmad mempunyai perkiraan tersendiri. Pergerakan bumi mengelilingi matahari satu tahun yang lengkap, dia bersamaan 365.24 point something lah, ada lebih sikit tu. Jadi maknanya dia ada lebih 0.2456 lebih sikit. Jadi bila disebabkan lebih tu, jadi kalau kita nak masukkan satu tahun bersamaan dengan 365.24, benda tu kalau kita nak masuk dalam kalender dah macam kata tak sesuai lah. Jadi apa yang dia buat ialah 0.24 tu kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Jadi maknanya satu tahun tu ada 365 hari. Lepas tu bila masuk tahun yang kedua, 365.24 juga kan. Tapi kita tak nak guna yang 0.24 tu. Jadi kita simpankan juga. Jadi 365 hari. Sekarang ni kita ada dua kali. 0.24 tu dua kali. Jadi maknanya lebih kurang 0.48 ataupun 0.5. Jadi bila dah masuk 4 tahun, jadi maknanya kita jumlah yang baki tadi tu, dia akan jadi satu hari. Bila jadi satu hari tu sebabnya tahun yang keempat tu kita panggil dia sebagai tahun lompat. Selain 1 Januari, 31 Ogos, malah tarikh-tarikh yang mempunyai angka menarik, 29 Februari dikatakan tarikh yang memudahkan sesiapa yang lahir pada tarikh tersebut. Malah mungkin segelintir mempunyai persepsi tersendiri dan kepercayaan tersendiri. Kalau nak kata istimewa tu memang istimewa lah pasal dia kena sambut birthday 4 tahun sekali. Kan? Jadi dia punya keistimewaan daripada sudut sambutan lah kan. Jadi mungkin sambutannya jarang-jarang berlaku kan. Tapi kadang-kadang ialah orang nak sambut hari lahir ni tak ada tahun. Jadi mungkin dia boleh pilih lah sama dia nak pilih sambutnya 28 Februari-nya ke ataupun 1 Mac-nya ke. Tapi ada juga orang kata kalau dia lahir pada tanggal 29 hari bulan tu, baru nak masuk 29 hari bulan, okay, maknanya lain kali kalau nak sambut 28 hari bulan. Tapi kalau katakan dia dah lahir nak masuk menjelang 1 hari bulan Mac, okay, jadi maknanya sambutlah 1 hari bulan Mac birthday dia. Lahir tanggal 29 Februari 1984, Muhammad Alif Fadli Zakaria hanya berpeluang meraihkan ulang tahun kelahirannya sebanyak 8 kali. Walaupun telah berusia 32 tahun, anak kelahiran Bercam, Perak ini bangga lahir pada tahun lompat. Kata istimewa tu tak adalah actually banyak beza dengan orang lain kan. Tapi bila 4 tahun kali kita tunggu untuk birthday kita muncul 29 Februari tu, rasa macam berdebar-debar. Sebab apa, yalah orang lain macam celebrate every year kan. Macam kita pun celebrate every year juga. Cuma bila datang 29 Februari tu dia rasa lebih istimewa lah. Macam hari untuk kita tu ada. Selama ni hari untuk kita tu tak ada. Tumpah-tumpah orang kan. So bila ada ni rasa macam finally datang juga hari kita kan. Bertugas di salah sebuah agensi kerajaan, Muhammad Alif tidak merasai kehilangan sementara menunggu kedatangan tahun lompat. Malah beliau sering diraihkan keluarga dan kenalan rapat saban tahun. Kalau tak ada 29 Februari, kalau dengan family sambut 22/22. Sebab 22/22 hari jadi adik. So seminggu sebelum kan, biasanya family akan celebrate sekali lah dua-dua. Tapi kalau dengan kawan-kawan, itulah kadang-kadang kawan-kawan confuse. Dia nak wish 28 ke nak wish 1 Mac kan. Tapi biasanya akan celebrate on the 28. Seterusnya pun adalah orang booking juga untuk celebrate sekali kan. Menyentuh lebih lanjut mengenai tarikh kelahirannya, lulusan ijazah undang-undang ini percaya setiap kejayaan dalam diri tidak bergantung pada angka kelahiran. Laporan Mazliha Hamzah untuk TV1.